Silakan Tuan Muhammad Rasmawi bin Harun, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Pahang. Silakan Tuan. Manakala ahli panel kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Haji Nik Ibrahim bin Nik Abdullah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang bermaksud dan antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Dan dia menjadikan antara kamu perasaan kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang bermaksud sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Yang hormat Tok Muda Datuk Haji Ahmad Khir Rizal bin Haji Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang. Yang berbahagia Datuk Haji Abdul Zaki bin Mak Zain, Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang. Al-Fadhil Qadi Daerah Temeloh Tuan Abdul Aziz bin Abdul Karim. Ketua-ketua penolong pengarah Jabatan Agama Islam Pahang, ketua-ketua jabatan, wakil-wakil ketua jabatan, tak berapa bunyi, dan turut bersama dengan kita pada malam ni Yang Amat Arif Datuk Haji Abdul Wahid bin Haji Abu Hassan, Ketua Hakim Syar'i Negeri Pahang. Urus-tia program tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Saya tengok muka tuan-tuan semua macam tak sabar nak dengar kupasan daripada dua orang ahli panel kita yang sangat hebat pada malam yang berbahagia ni, yang insya-Allah akan mengupas tajuk forum kita pada malam yang berbahagia ni, Usrati Jannati. Tuan-tuan dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, keluarga merupakan sekolah pertama bagi seorang manusia. Di rumah anak-anak belajar mengenal kasih sayang, adab, agama dan kehidupan. Tetapi dalam masa yang sama, rumah juga boleh menjadi tempat yang paling mencabar apabila komunikasi tidak dijaga, ego diutamakan dan masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Contoh seperti sibuk main telefon masing-masing, tak cara dengan ahli keluarga yang lain. Orang dulu kata, kalau suami isteri bergaduh, seorang pergi ke dapur, seorang pergi ke bilik. Tapi orang sekarang kata kalau suami isteri bergaduh, seorang masuk Facebook,
Seorang masuk TikTok. Lain sikit. Sebab tu forum kita pada hari ini amat penting. Kita bukan mencari keluarga yang tidak ada masalah, tetapi kita mahu belajar bagaimana mengurus masalah supaya keluarga terus menjadi tempat kita kembali, tempat kita mendapatkan ketenangan dan akhirnya menjadi jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke masjid, berbaju bersih. Kita pantun sikit tuan. Tapi tuan tak payah beli, tak apa. Takut kalau tuan beli nanti saya tak tahu nak jual yang mana pula dah. Pergi ke masjid berbaju bersih. Baju yang buruk pakai ke sungai. Kalau keluarga hidup berkasih, setiap masalah insya-Allah boleh selesai. Tuan-tuan, puan-puan dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersama dengan kita dua orang ahli panel yang saya kenalkan sedikit. Yang pertama, ahli panel yang pertama sebelah kanan saya ni, yang berbahagia Tuan Muhammad Rosmawi bin Harun, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Pahang. Beliau merupakan individu yang sangat dekat dengan isu-isu pembangunan keluarga dan pastinya mempunyai pengalaman yang luas dalam melihat pelbagai realiti kehidupan rumah tangga masyarakat. Selamat datang tuan. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita di masjid yang berbahagia dengan kapet baru malam yang berbahagia ni. Manakala ahli panel kita yang kedua, yang berbahagia Tuan Haji Nek Ibrahim bin Nek Abdullah, yang merupakan mantan Qadi daerah Jengka, yang baru saja menamatkan perkhidmatan beberapa bulan yang sudah tuan ya. Sepanjang tempoh perkhidmatan beliau sebagai Qadi, sudah tentu beliau berhadapan dengan pelbagai persoalan dan realiti kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perkahwinan, rumah tangga, kekeluargaan dan permasalahan sosial. Selain itu, ahli panel kita yang kedua juga merupakan pengasas rumah anak yatim dan miskin perempuan Darussalam Al-Mukhtar di Pekan. Terima kasih yang berbahagia Ustaz kerana bersama dengan kita pada malam yang berbahagia ni. Nampak letih sikit malam ni Ustaz, boleh jadi belum makan, boleh jadi. InsyaAllah saya difahamkan oleh urus dia, kita ada sediakan jamuan makan yang saya yakin akan menyelerakan yang berbahagia Ustaz. Kita terus pada soalan pada moderator, pada ahli panel kita. Untuk maklumat tuan-tuan, saya mendapat isyarat minta saya tukar mikrofon. Saya bimbang juga bila dia suruh tukar mikrofon. Dia buat isyarat mula-mula tukar mikrofon, lepas tu dia suruh tukar moderator. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, forum kita pada malam ni kita berhajat nak buat 10 pusingan. Pun begitu oleh kerana esok kerja dan lepas ni kita ada majlis perasmian. Jadi forum kita pada malam ni kita hanya jalankan satu pusingan. Satu pusingan, kemudian pusingan yang kedua terus rumusan. Jadi kita pergi pada pusingan pertama ni lah. Kita mulakan dengan panel yang pertama, Tuan Muhammad Rosmawi. Yang saya tengok dari tadi gedik-gedik kaki tuan, tak sabar nak jawab soalan daripada moderator. Bila gamaknya moderator nak ajukan soalan. Naik kereta ke Kuala Pilah sambil mengunyah jeruk mempelam. Rumah tangga jangan selalu berbalah, insya-Allah aman siang dan malam. Dalam realiti kehidupan hari ini, apakah asas paling penting yang perlu dibina oleh suami dan isteri untuk menjadikan rumah tangga benar-benar sebagai usrati jannati, keluarga yang bukan sahaja bahagia di dunia tetapi menjadi jalan menuju ke syurga? Dipersilakan yang berbahagia Tuan Muhammad Rosmawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Hakim selaku moderator forum kita pada malam ini, yang segak berbaju Melayu umpama pengantin jugalah malam ni. Sahabat ahli panel Al-Fadhil Ustaz Nik Ibrahim bin Abdullah, mantan Qadhi Jengka, terima kasih dapat bersama pada malam ini. Yang bahagia Tok Muda Datuk Haji Ahmad Khiriza bin Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Pahang, Yang Ma'arif Ketua Hakim Syar'i Negeri Pahang, Yang Hormat Datuk Haji Abdul Walid bin Abu Hassan, Yang Hormat Datuk Haji Abdul Zaki bin Makzin, Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Pahang, Al-Fadhil Kadi Daerah Temeloh selaku tuan rumah kita, Tuan Haji Abdul Aziz bin Abdul Karim, para pimpinan masyarakat setempat, ketua-ketua dan juga wakil-wakil ketua jabatan peringkat negeri dan juga daerah Temeloh, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para muslimin dan muslimat, para tetamu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita menjadi sebahagian daripada orang-orang yang berada dalam sebuah majlis ilmu, umpama berada dalam salah satu taman daripada taman-taman syurga, insya-Allah. Dengan niat kita iktikaf sebentar tadi, moga-moga insya-Allah duduknya kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, moga-moga sentiasa dinaungi dengan limpahan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan moderator kita saya nak berforum malam ni rasa berdebar juga pasal buah-buah saya semua ada malam ni. Buah kita ada belakang lah, Tok Pengarah ada, Datuk Timbalan, Datuk Ketua Hakim Syar'i pun ada malam ni. Sepatutnya kita panggil mereka sebenarnya jadi panel, bukan kita. Dan lebih-lebih lagi juga pada malam ini juga, saya kira hadirin kita terdiri daripada ayahanda-ayahanda kita, yang kita panggil otai-otai belaka ni, old timer semua ni, yang saya kira usia perkahwinan melebihi daripada kita. Kalau kita mungkin baru 20, 25 gitu, ayahanda kita ni lagi lama pada kita. Ada dah 30 tahun, 40 tahun kahwin, dan pastinya lebih banyak pengalaman pada kita. Kita nak ngabar ke mereka ni pun segan juga kita. Kita baru lagi sebenarnya. Namun atas perkongsian ilmu sekadarnya lah, kita usahakan, kita kongsikan. Mungkin kita kutip juga sedikit pengalaman kita dalam menguruskan hal ehwal berkaitan dengan nikah, cerai dan rujuk negeri Pahang ini. Moga-moga insya-Allah adalah sikit, kalau ada sedikit informasi yang berguna untuk kita bersama. Baik, merujuk kepada soalan yang dibangkitkan tadi mengenai asas, asas dalam sesebuah perkahwinan. Kalau kita renung balik, Yang Mak Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, perkahwinan ataupun nikah ini, kalau dari sudut syaraknya kita kata ianya suatu ikatan bila mana sempurnanya lafaz ijab dan qabul. Ada ijab, ada qabul, sempurna lafaz ini, dan hasil daripada sempurnanya ijab dan qabul itu menyebabkan hubungan antara seseorang lelaki dengan perempuan yang sebelumnya haram, alhamdulillah halal dari sudut sisi syariat kita, syarak kita. Sahlah sebagai pasangan suami dan isteri. Dan kalau kita mampu bersama, tuan-tuan dan puan sekalian, Ahmad Datuk kita mengimbau balik saat-saat indah kita itu, ada baik juga tuan ni,
Waktu kita mula-mula akad nikah dulu, bagaimana keadaannya? Sebab nikah tu kita sebut tadi, di situlah bertitik tolaknya pembinaan mana-mana rumah tangga dalam Islam kita. Kita mungkin pakai masa tu lebih kurang seakil lah gamaknya, ya. Segak, bertanjak, berkerih, ya. Nak menyempurnakan akad nikah tu satu benda yang besar juga dalam hidup kita. Dan dalam pengalaman kita, mungkin Datuk Zaki, Tuan Aziz pun ada, dalam pengalaman kita mengakad nikahkan orang ni kadang-kadang macam-macam pesen juga. Ustaz Nik pun sama mungkin, ya. Tuan Ustaz Hakim pun sama. Kadang-kadang kita tengok bersungguhnya orang nak akad nikah ni, benda yang besar ni, kadang-kadang Masya Allah kita bersalah dengan dia, bergegar tangan kita, vibration tu kuat. Sebab apa? Pengantin tu berdebar, nak melalui ijab dan qabul tu, satu benda yang sangat besar yang nak kita mulakan, nak ubah status kita, daripada bujang nak jadi suami orang pada hari itu, pada ketika itu. Dan kadang-kadang kita tengok pengalaman kita, tuan-tuan, sekadar saya kongsilah, kadang-kadang bukan hanya sekali, banyak kali baru selesai. Punyalah susahnya. Dalam pengalaman saya setakat hari ini, tahulah orang lain mungkin boleh jugalah, ada Tuan Nik pun boleh, ya. Setakat hari ini, tuan, yang paling banyak pernah akad nikah dengan saya 19 kali baru jadi. 19 kali. Nak kata ini rekod Olimpik ke Commonwealth, tak tahulah. Orang lain tak tahu, mungkin ada lebih lagi, wallahualam. Tapi saya pernah waktu di Jerantuk dulu, ada seorang nak nikah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan pun ada orang nak nikah, tuan-tuan. Kita pun ra'ilah, berjanji dengan dia di surau pejabat Kadi Jerantuk pukul 6 petang. Baru nak mengakad lah. Dekat nak maghrib dah. Kita ingat ke macam mana biasalah, berjalan dengan lancar. Tetapi rupa-rupanya bermasalah, tuan-tuan, bermasalah. Akad sekali tak lepas, 2 kali tak lepas, 3 kali, kata sudah dah. Kacau juga aku hari ni, gaya-gaya tak buka puasa hari ni. Melayankan orang nak akad ni, tuan-tuan, banyak kali tak lepas. Jadi dalam pengamatan saya, tuan-tuan, kenapa berlaku begitu? Ada 3 sebab. Yang pertama, pengantin ni, ni kita kata biasalah, pengantin ni dia terlalu ketar sangat, berdebar sangat, pun mengganggu juga prestasi dia. Sana, dia ketar sangat, tuan-tuan. Dan lebih memburukkan lagi, tuan-tuan, yang kedua apa dia? Dia ada masalah gagak. Ini kalau ada abang-abang kita nak nikah, kalau ada masalah gagak, tolong rehearsal banyak kali lah. Payah juga tu nak melepas. Kita akad dia, aku nikahkan dikau dengan si Fulan bin si Fulan dengan mas kahwinnya RM22.50 tunai. Masa tu RM22.50 lagi. Dia jawab macam tu, aku banyak kali aku. Saksi pun komplain, kenapa banyak sangat aku? Sekali padalah. Dia gagak, tuan-tuan, dia rap banyak kali, dia gagak. Dan bila banyak kali tak dapat, saya beritahu dia, kita ni nak buka puasa dah. Kita baca lafaz pendek padahal lah. Dia kata, tak ustaz, kita nak lafaz yang panjang juga. Yang ketiga, masalah dia menyombong pula, tuan-tuan. Itu akhirnya 19 kali, tuan-tuan, 19 kali. Kali ke-19, saya ambil satu sekeping kertas, tulis besar-besar 3 patah perkataan. Apa dia? Aku terima nikahnya. Awak tak usah banyak cerita lah, kalau kita nak buka puasa ni, awak baca hak ini padahal lah. Akhirnya kali ke-19 barulah jadi, tuan-tuan. Itu cerita orang nak nikah. Maksudnya, tuan-tuan, besarnya urusan itu, tuan-tuan. Kita nak memahamkan kepada masyarakat kita, tuan-tuan. Tapi yelah, malam ni semua dah nikah belaka. Mungkin ada tak ramai lah yang belum menikah. Tapi kita nak lalui, nak sempurnakan syarat kita dalam perkahwinan tu bukan suatu benda yang mudah, kan? Perlukan suatu fokus, konsentrasi, dan paling penting dengan ilmu dan niat yang betul dalam Islam kita. Jadi sebab itu orang-orang yang baru-baru ni, kalau ayanda kita dulu tak ada, orang muda-muda zaman ni nak mohon kebenaran kahwin mesti hadiri kursus pra perkahwinan dulu. 2 hari kursus.
Tujuannya kita nak kongsikan ilmu kepada mereka supaya perkahwinan mereka itu menepati sebagaimana yang disyaratkan dalam Islam. Kita tak nak ada orang kahwin, kenapa kahwin? Saja-saja ustaz. Orang lain kahwin tekan kau pun tak kahwin. Tekan kau tak kahwin ni apa? Saja-saja ikut-ikut. Kenapa suka kahwin? Sebab boleh up dalam FB, boleh cerita dalam TikTok. Mungkin jadi the wedding of the year tahun ni. Punyalah nakkan konten tuan-tuan. Jadi perkara itu, ibu ayah sekalian, tuan-tuan, asas paling utama dalam pembinaan rumah tangga, kita perlu faham beberapa hakikat yang utama dalam perkahwinan ini. Pertama sekali, perkahwinan ni macam mana boleh terjadi tuan-tuan? Akhirnya kita mesti letakkan akhirnya pertemuan jodoh kita ini sebenarnya adalah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu mula-mula kita kena faham. Kok mana pun kita pilih, mengorak sana, mengorak sini, teka sini, teka sana, kalau tak ada jodoh kahwin tak kahwin juga tuan-tuan. Yang boleh akad tu pastinya kenapa? Sebab ianya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar Ustaz Hakim sebut tadi surah Ar-Rum ayat 21 tu jelas tuan-tuan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah tuan-tuan sekalian, dalam ayat ni Allah cerita banyak kebesaran Allah. Tapi Allah nak cerita kepada kita, dan di antara tanda kebesaran Allah juga apa dia? Allah pertemukan adanya jodoh, pasangan bagi kita ni antara satu sama lain. Jadi kahwinnya kita, nikahnya kita ni tuan-tuan, kerana kita mengambil tanggungjawab atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan saja-saja, tidak tuan-tuan. Dia ada kaitan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu kita sebut, pepatah kita sebut ajal maut jodoh di tangan Allah. Betul tu. Jodoh ni suatu urusan yang ditentukan oleh Allah, dan ianya tanda kebesaran Allah. Ada orang nak kita tuan-tuan, ada orang cinta kita, ada orang sudi jadi kita ni suami dia, alhamdulillah. Ada orang sudi memperisterikan kita, Masya Allah, ianya kebesaran Allah, tanda kebesaran Allah. Adanya jodoh, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga sakit, petua orang tua-tua nak tahu jodoh. Nak tahu? Tapi ini untuk orang tak kahwin lagi lah kot. Sesuai orang yang dah kahwin, mungkin lah kot, untuk tambahan-tambahan dan sebagainya. Orang tua-tua khabar lah, orang tua-tua khabar. Petua kalau nak tahu jodoh masing-masing ni mudah saja. Caranya bagaimana? Tuan-tuan nak tahu caranya? Dia kata tengok pusat masing-masing. Jangan tengok malam ni, rasa dulu, rasa ada tak ada. Orang tua khabar bagaimana? Pusat ni kena ukur. Ambil jari, tuan-tuan ukur. Kalau zoom, ukur tu dalam 2 inci dalam pusat. Orang tua khabar makna jodoh kan jauh, Bangla ke Pakistan ke lepas tu dalam. Tapi kalau ukur Tohor tak dalam lah. Orang pakai panggil Tohor, orang sini panggil Tohor tak dalam. Itu jodoh orang dekat. Orang tua ke apa? Sekampung, satu daerah ke, satu taman ke. Betul tak betul? Tak betul pun tuan-tuan. Allah, ini orang tua sebut je lah. Tak betul pun. Jodoh tadi adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bila kita ambil amanah atas dasar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, datang yang kedua dalam hakikat perkahwinan tu apa dia tuan-tuan? Dengan perkahwinan ini membuahkan hak dan tanggungjawab kita bersama, suami dan isteri, untuk kita laksanakan. Tak boleh dengan nikah je, padahal ustaz dah nikah dah ni, alhamdulillah. Padahal begitu saja. Pandai-pandailah buat hal masing-masing.
Suami cara suami, isteri cara isteri. Tidak, tuan-tuan. Dengan nikah, dengan kahwin, ianya datang bersekali apa dia? Hak dan tanggungjawab yang perlu kita laksanakan sebaiknya, sepenuhnya, supaya rumah tangga yang kita bina tadi dengan ketentuan Allah tadi dapat kita layari dengan sebaik-baiknya. Mungkin panjang jodohnya sampai ke akhir hayat kita, dengan kita ikut sunnah baginda, qudwah hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu-dulu kita tengok datuk nenek moyang kita, masya-Allah, alhamdulillah, jodoh panjang tuan-tuan sampai ke akhir hayat tuan-tuan, masya-Allah, alhamdulillah. Tetapi pada hari ini sedikitlah kita nak sebut perkongsian kita tuan-tuan sekalian. Data kita menunjukkan tuan-tuan, trend umat Islam kita ni, masyarakat Islam pada hari ini bercerai ni tuan-tuan semakin meningkat. Dia punya trend dia tu, tuan-tuan sekalian. Daripada dulu-dulu kita catatkan sekitar 1000 lebih setahun di Negeri Pahang orang bercerai, naik 2000 lebih, sekarang kita dah cecah 3500. Pernah cecah 3500 setahun orang bercerai di Negeri Pahang ni. Dan tahun lepas 3464, turun sikit, alhamdulillah. Dan bila kita perhatikan yang ramai bercerai ni, siapa dia ibu ayah sekalian? Di kalangan pasangan yang usia perkahwinan dia bawah 5 tahun. Dan pastinya yang bawah 5 tahun ni siapa dia? Adalah orang-orang muda kita. Usia dia 30 ke 40 tahun. Itu data yang kita ada pada hari ini, yang sangat membimbangkan kita ibu ayah sekalian. Sungguh pun begitu, data orang yang bercerai usia perkahwinan dia 20 tahun ke atas juga pun ada juga. Setiap tahun kita tengok ada 200 lebih. Usia perkahwinan 20 tahun ke atas ni pun ada juga. Jangan kata tak ada, ada tuan-tuan. Betul lah kita kata tu, otai masih berbisa. Berbisa juga. Dia nak marah kadang-kadang, bercerai juga kadang-kadang. Tapi tak ramai lah. Tapi ada. Tapi yang majoritinya 1500 lebih kurang daripada usia perkahwinan kurang 5 tahun. Dan majoritinya adalah golongan-golongan muda kita. Anak-anak kita, anak saudara kita, mungkin cucu cicit kita ini. Dan boleh kita bayangkan ibu ayah sekalian, kalaulah asas perkahwinan ini tak dapat disempurnakan oleh golongan yang bakal mewarisi kita ni satu hari nanti, kita bimbang ibu ayah sekalian. Kerana kesan perceraian itu pastinya negatif. Walaupun dibenarkan syarak, betul. Abghadul halal indallah at-talaq, jalan penyelesaian terakhir cerailah, tetapi kesan impak yang datang daripada perceraian itu sangatlah dahsyat. Kadang-kadang beramuk, berkelahi tak sudah, menuntut di mahkamah, sampai jumpa ketua hakim syar'i kita tak selesai-selesai juga. Macam-macam tak puas hati. Tuntut hak penjagaan tak puas hati, tuntut harta persecarian pun tak puas juga. Pastinya yang juga menyedihkan, kesan emosi dan psikologi kepada anak-anak itu sendiri sangat menyedihkan. Kurang kasih sayang, terbiar, melarat. Kita bimbang perkara ini. Jadi sewajarnya dalam forum kita pada malam ini, tuan-tuan yang mak datuk, tuan-tuan sekalian, kita sekadar refresh balik. Kita segarkan balik ingatan kita bahawa dalam perkahwinan kita ini, hakikatnya ianya suatu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ambil ini sebagai amanah kita dalam hidup kita yang sementara ini, kerana destinasi kita nun jauh di sana. Tajuk kita meletakkan bukannya dekat-dekat, usrati jannati, keluargaku syurgaku, jauh tu kita nak pergi tuan-tuan. Jadi biarlah dengan kesedaran ini, kita ambil amanah ini dan kita sempurnakan hak dan tanggungjawab kita secara bersama dengan sebaiknya,
Moga-moga dengan cara itu keluarga yang kita bina atas dunia ini, inilah keluarganya yang akan menuntun kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sekadar itu pada pusingan pertama. Saya kembalikan kepada Tuan Moderator. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Muhammad Rosmawi atas perkongsian yang begitu padat, yang membuktikan pengalaman yang berbahagia Tuan dalam menguruskan bahagian pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Pahang. Tuan-tuan, puan-puan dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita beralih kepada ahli panel yang kedua, saya ingin sampaikan pesanan daripada urus dia yang memaklumkan di bahagian luar tu ada QR untuk tuan-tuan scan. Kemudian dah scan tu nanti boleh ambil buku yang diberi percuma. Bagi siapa-siapa yang belum QR, nanti habis ni sekarang sebelum kita pergi makan, QR scan pada QR tu, kemudian boleh ambil buku yang disediakan untuk kita bawa balik. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, kalau tadi kita melihat asas pembinaan keluarga, sekarang kita ingin melihat pula bagaimana keluarga itu dapat dipertahankan apabila berhadapan dengan cabaran kehidupan yang kita sedar dan kita percaya dan kita sering lalui. Macam-macam cabaran dan dugaan serta ujian dalam kehidupan berkeluarga, kerana syaitan sentiasa menusukkan jarum dia supaya keluarga sentiasa berbalah, sehingga harapan syaitan ni agar satu-satu keluarga tu berpisah. Waktu ceramah rasa mengantuk, lepas ceramah ada makan. Kalau isi rumah asyik main TikTok, apa kata sekali-sekala ajak baca Quran? Yang berbahagia Ustaz, atau pantun tak kena pun dengan soalan saja, kita reka bagi ada sengih-sengih sikit, taklah serius sangat. Kita melihat pelbagai cabaran keluarga hari ini, seperti konflik suami isteri, pengaruh media sosial, kesibukan bekerja, masalah komunikasi, dan jurang antara ibu bapa dengan anak-anak. Pada pandangan yang berbahagia Ustaz, apakah langkah paling penting yang perlu dilakukan oleh sesebuah keluarga agar cabaran-cabaran ini tidak merosakkan keharmonian rumah tangga? Dipersilakan yang berbahagia Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hakim selaku moderator forum pada malam ini. Yang dikasihi dihormati sahabat panel yang pertama, Tun Haji Rosmawi bin Harun selaku Ketua Pengarah Bahagian Keluarga Islam Jabatan Islam Negeri Pahang, merangkap Ketua Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk Orang-orang Islam Negeri Pahang. Yang hormat Tok Muda Datuk Haji Khirizal bin Abdul Rahman selaku Pengarah Jabatan Islam Negeri Pahang. Yang amat arif Ketua Hakim Syar'i Negeri Pahang, Datuk Haji Abdul Walid bin Abu Hassan. Yang hormat Datuk Haji Abdul Zaki bin Makzin selaku Timbalan Pengarah Jabatan Islam Negeri Pahang. Al-Fadhil Qadi Daerah Temerloh Tuan Haji Abdul Aziz bin Abdul Karim, Ketua Pengarah Bahagian Jabatan Islam Negeri Pahang. Tuan-tuan, puan-puan kepimpinan masyarakat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Ta'ala. Kata bicara yang dimulakan oleh moderator cukup cantik, dipercantik, diperindahkan lagi oleh panel yang pertama. Usrati jannati, keluargaku syurgaku. Dan setiap pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga,
maupun yang sedang berada di dalam posisi kedudukan suami isteri, maupun yang berhajat untuk menambah lagi, contohnya, tapi tidak ada di dalam ni lah, ya. Moderator, Masya Allah, ya. Sebab saya gak malam ni, ya. Baik. Semuanya mengimpikan satu matlamat, satu impian, satu matlamat untuk menuju kepada kebahagiaan. Dalam istilah yang popular sekarang, love till jannah, cinta sampai syurga. Sepatah dua cakap orang putih, ya. Tetapi apakah impian itu akan dapat digapai? Apakah harapan itu akan dapat dicapai dalam melayari sebuah pelayaran rumah tangga? Muslimin dan muslimat sekalian, rumah tangga, mendirikan rumah tangga, pertamanya satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, ia merupakan satu amanah, sudah diperjelaskan tadi. Yang ketiga, rumah tangga merupakan satu ujian daripada Allah Ta'ala. Sama ada daripada pihak suaminya yang panas baran, dan moderator tidak, ya? Sentiasa sejuk. Baik. Sama ada daripada pihak isterinya yang mungkin kuat beleti. Contohlah, ya, mungkin isteri lu ada cita-cita untuk menjadi juruhebah. Contohnya, ya, dengan maaf, jangan marah orang perempuan. Tapi tak dapat jadi juruhebah, tak apalah, ya. Dia masuk dalam Leti FM. Allahumma ya Allah. Mungkin bagi pihak anaknya, bagi pihak cucu cicitnya, bagi pihak keluarganya, dan di mana sekalipun ianya merupakan satu ujian. Sebab hidup ini merupakan satu ujian daripada Allah Ta'ala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Suratul Mulk ayat yang kedua. Dijadikan mati dan hidup itu sebagai satu ujian untuk ditentukan siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya di sisi Allah Ta'ala. Kerana hidup ini satu ujian, dan dunia ini satu ujian, berkeluarga satu ujian. Pastilah akan ada permasalahan, akan ada konflik, akan ada sesuatu yang boleh menggugat keharmonian rumah tangga. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Tiada ujian lagi apabila semuanya sudah berada di dalam syurga Allah Ta'ala. Dan ujian itu adalah untuk Allah bagikan pahala di sisi Allah Ta'ala. Bagaimana langkah? Kita hanya satu pusingan saja. Satu, bukan 10. Jadi saya akan pastikan, tengok masa. Bagaimana langkah untuk kita berhadapan dengan pelbagai cabaran, khususnya di dalam rumah tangga? Saya pasti, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Tuan Rasmawi tadi, kebanyakan yang hadir ini daripada otai-otai yang sudah berpuluhan tahun mendirikan perkahwinan. Otai masih berbisa. Tapi jangan lupa, dalam masa yang sama, otai masih berdosa. Ingat tu. Allahumma ya Allah. Apa langkahnya? Setiap masalah ada penyelesaiannya. Melainkan dalam hadis Nabi SAW gambarkan, yang tak boleh selesai masalah, pertamanya tua. Tak boleh lah, ya, nak muda semula. Walaupun dia make up bagaimana sekalipun, nampak muda, tapi tetap tua. Yang kedua, mati. Tak boleh nak balik semula ke dunia ini. Selagi apa masalah selain daripada keduanya, sakit, pening, apa sekalipun, permasalahan hidup, sengketa, apa sekalipun, tetap ada jalan penyelesaiannya. Pertamanya,
dalam untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia, sebuah rumah tangga yang menuju redha Allah, menuju rahmat Allah, menuju ke syurga Allah Ta'ala. Pertamanya, kena hidupkan suasana ibadah di dalam rumah. Kenapa? Rumah tangga yang dihidupkan dengan suasana ibadah, rumah tangga itu akan mendapat naungan rahmat daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi SAW menggambarkan, nawiru buyutakum bis salat wa qiraatil Quran. Cahayailah rumah kamu dengan memperbanyakkan solat sunat dan baca Quran. Rumah itu akan mendapat rahmat, disinari cahaya oleh Allah Ta'ala. Dan ramai followers daripada malaikat yang akan mendoakan sebuah rumah tangga yang menghubungkan hatinya dengan Allah, yang menyibukkan dirinya dengan beribadah, dengan zikir kepada Allah Ta'ala. So itu dalam rumah tangga, sebagaimana yang telah nyatakan tadi, bila mana berumah tangga, niat mesti kerana Allah. First, yang pertama, mendirikan rumah tangga, niat kerana Allah Ta'ala. Kalau silap niat, kalau salah niat, perbetulkan niat kita pada malam ini. Otai-otai maupun yang baru mendirikan rumah tangga, lillah, kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana lawanya, bukan kerana handsome-nya, bukan kerana sadarnya, bukan kerana cantiknya isteri, tetapi lillah, kerana Allah. Yang keduanya, nak mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepincangan di dalam rumah tangga pada hari ini, berlakunya keretakan dalam rumah tangga, berlakunya persengketaan di antara suami isteri, ibu bapa dengan anak-anak, anak-anak dengan ibu bapa. Kenapa? Tak rujuk kepada Allah segala permasalahan, tak kembali kepada Allah Ta'ala. Bila mana sembahyang lak-lak, mengaji lak-lak, teras yang utama tidak dilaksanakan, suasana zikir tidak dihidupkan di dalam rumah tangga, maka sebab itulah bagi suami, bagi bapa, dia kena pastikan sebagai leader, sebagai qaid, sebagai lelaki qawam, ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Program lelaki qawam, lelaki qawam, bukan lelaki suam. Qawam yang ada kewibawaan sebagai seorang suami, talak tak rebah, yang ada kekuatan sebagai seorang suami, yang ada misi dan visi, yang ada daripada sudut pandangan yang dekat, matlamat yang dekat maupun matlamat yang jauh. Dia akan meletakkan nilai untuk meletakkan rumah tangganya, yang posisi dia sebagai seorang ketua, dia nak bawa ahli keluarganya mencintai Allah, nak bawa ahli keluarganya dalam suasana ubudiyah, perhambaan kepada Allah Ta'ala. Maka yang pertama, solat yang fardu itu tidak akan diabaikan. Di samping solat sunat, dan khususnya bagi orang lelaki, lelaki qawam. Kalau lebih masa, minta rampas mikrofon dari saya. Kena pastikan anak-anak, isteri, anak-anak, kalau isteri solat di rumah, solat awal waktu. Anak-anak lelaki kita bawa ke masjid. Ini lelaki qawam. Begitu juga dalam suasana menghidupkan bacaan Quran. Jangan tinggal Quran, jangan lalui sehari tanpa kita solat fardu berjemaah. Kalau yang lelaki khususnya di masjid lah. Jangan lalui hari tanpa kita baca Quran. Jangan lalui hari tanpa kita berdoa kepada Allah Ta'ala, memohonkan kesejahteraan rumah tangga kita. Sebab pemilik hati kita siapa? Allah. Pemilik cinta kita siapa? Allah. Allah yang boleh mengubah, Allah yang boleh meresah, Allah yang boleh menenangkan hati kita. Bila mana kita tinggal Allah dalam hidup berkeluarga, jiwa akan menjadi resah.
Anak-anak tidak akan dapat dipacu dengan tarbiyah yang baik. Kenapa? Hati tak dihubungkan dengan Allah Ta'ala. Sudah ceritakan, kalau solat yang utama, kefarduan solat itu diabaikan, bagaimana sebuah keluarga itu nak mendapat jaminan daripada Allah Ta'ala? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalaulah kamu mampu menguruskan solat fardu 5 waktu kamu sehari semalam dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan mengatur urusan kehidupan kamu, masa kamu dengan sebaik-baiknya. Itu kalau solat tak dijaga, kalau Quran ditinggalkan, kalau zikir ditinggalkan, kalau doa diabaikan, kita akan rasakan masa tak cukup bagi kita. Sebab masa milik Allah. Allah boleh bagi cukup, Allah boleh bagi tak cukup masa. Itu yang pertama. Untuk menjadi suatu renungan kepada kita. Bagi suami, kadang ada suami yang rajin ke masjid, tetapi dia mengabaikan daripada sudut peringatan supaya ahli keluarganya jaga solat, jaga Quran, berzikir kepada Allah Ta'ala. Jangan lalai dalam hidup ini. Baik, itu yang pertama. Kuapuran. Sekali lagi ya. 3 minit lagi. Yang keduanya, langkahnya apa? Kena ada komunikasi yang berkesan. Namun mic ya, pada dekat mulut saya. Baik. Komunikasi yang berkesan di dalam rumah tangga. Baginda Nabi SAW bagaimana melayani akan isteri-isteri baginda dengan penuh kelembutan, dengan suasana yang dihidupkan dengan penuh kasih sayang. Baginda Nabi SAW tidak pernah tengking herdik para isteri baginda, tidak pernah meninggikan suara terhadap isteri-isteri baginda. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kita berada di bulan Rabiul Awal ini. Cuba tanya kepada diri kita, wahai otai-otai yang masih berdosa, tanya diri kita, garang tak kita dengan isteri kita? Perengus tak kita dengan isteri kita? Kalau isteri-isteri di belakang, macam mana dengan suami? Cuba tanya pada malam ini, cuba muhasabah pada malam ini. Perengus tak dengan suami? Kasar tak dengan suami? Sebab itu bagaimana bila mana kita melihat sunnah baginda Nabi SAW. Dan seringlah kita dengar kan, Rasulullah panggil Aisyah, ya Umairah, wahai sang pipi putih kemerah-merahan. Panggil dengan panggilan yang mesra. Ya Allah. Jadi insya-Allah saya yakin kita semua panggil isteri kita dengan panggilan mesra. Ni moderator panggil isteri panggil apa? Sayang. Sayang. Yakin ya, insya-Allah. Sampai bila? Sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Bukan setakat menghembuskan asap rokok yang terakhir. Eloklah ya, hembuskan asap rokok yang terakhir bagi yang merokok. Ini. Sayang. Ya. Tak kira sayang ke baby ke B ke, walaupun umur 80. Baby lagi ya. Sebab tak ada gigi ya. Bukan dengan kekasaran, bukan dengan ya, sifat panas baran, tetapi melihat wajah suami isteri itu dengan penuh kasih sayang, melihat anak-anak dengan penuh kasih sayang. Kerana suami isteri, ibu bapa menjadi cerminan bagi anak-anak. Akhlak yang ditunjukkan, cara berkomunikasi, cara bercakap, lembut, kasar, garang, menengking-nengking, yang akan menimbulkan konflik di dalam rumah tangga. Dan yang ketiganya, berdamailah kita. Kalau bergaduh malam, jangan sampai siang ya. Kalau bergaduh siang, jangan sampai malam. Kena turunkan keegoan masing-masing dan menyedari bahawa kita punya amanah yang besar dalam rumah tangga kita. Tak habis, tak sudah, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Suami kena menurunkan keegoan walaupun sebagai seorang suami. Sebab itu Rasulullah SAW menyantuni para isteri baginda. Isteri kena turunkan keegoan. Sebab itulah kata ahli bijaksana, kata ahli komunikasi menyebutkan perkataan yang boleh membawa kepada kedamaian. Yang pertamanya, kena cepat minta maaf.
Bila tersilap, tersalah, cepat minta maaf. Cepat. Ya, tuan-tuan muslimin, minta maaf. Bila minta maaf, balik ni terus minta maaf. Isteri terus minta maaf dengan suami. Suami terus minta maaf dengan isteri. Anak-anak minta maaf dengan mak ayah. Cepat minta maaf. Dan dia suami kata isteri minta maaf dengan ustaz, tetapi lain macam. Bang, saya minta maaf dengan awak, bang. Tak nak maaf sudah. Itu bukan minta maaf, itu mecak namanya. Contoh. Ya, orang lelaki pun jangan ego. Cepat minta maaf. Yang kedua, sering ucap terima kasih. Terima kasih. Isteri masak untuk suami, ucap terima kasih. Apa pemberian suami pada isteri, ucap terima kasih. Moderator berapa kali ucap terima kasih pada isteri? Tak terbilang, Masya Allah. Kadang orang perempuan kata orang lelaki cukup payah nak ucap terima kasih pada isteri. Isteri berapa kali masak ikan patinnya, masak kelahnya, payah terima kasih, ya, Datuk. Payah. Paling tidak dia kata okey je. Nak kebau sedap pun payah, ya. Masya Allah. Ini. Dan yang ketiganya, kena ucapan minta tolong. Artinya bukan dalam bentuk arahan, dalam bentuk kekasaran, tetapi dengan bahasa yang indah. Itu ada antaranya, ya, kalau sebutkan panjang, Tuan Moderator. Jadi dalam menuju kepada kebahagiaan rumah tangga, kena mulakan dengan langkah untuk kedamaian, kebaikan dan kesejahteraan dengan penuh kasih sayang. Kenapa? Target rumah tangga bukan setakat dunia, tapi nak bawa sampai syurga. Wallahu a'lam. Saya kembali kepada Tuan Moderator. Alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Ustaz atas kupasan terhadap soalan yang kita ajukan tadi. Yang saya tengok bergoyang kursi itu bukan saja kursi Ustaz bergoyang, kursi saya sendiri pun bergoyang. Nampak semangat yang berbahagia Ustaz untuk mengupas soalan yang diajukan sebentar tadi. Otai masih berbisa, otai masih berdosa, dan ada yang tambah lagi Ustaz, otai masih berdua. Itu slow sikit. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masa sangat mencemburui kita. Kita dah 48. Lepas ni kita akan ada majlis perasmian, dan terus kita beralih kepada rumusan untuk forum kita pada malam yang berbahagia ni, yang kita akan minta setiap ahli panel untuk buat rumusan dalam 5 minit. Kalau lebih 5 minit tu Ustaz, nanti kita akan tutup mikrofon. Kalau tutup mikrofon pun tak berhenti juga, kita akan tutup lampu. Kita ajukan rumusan kepada Tuan Muhammad Rasmawi. Kini kita sampai ke pusingan rumusan. Sekiranya kita mahu para hadirin pulang pada hari ini dengan membawa hanya satu perkara untuk diamalkan dalam keluarga masing-masing, apakah satu perkara yang paling utama yang Tuan mahu mereka lakukan mulai malam ini? Silakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mak Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kita sampai ke penghujungnya, walaupun rasa macam sekejap je. Namun kita ada agenda acara kita yang selanjutnya untuk majlis perasmian bagi karnival usrati kita yang pada tahun ini kita adakan di daerah Temerloh. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa tak puas lagi, kita ada lagi seminggu ni kita berkampung di Temerloh, boleh hadir lagi. InsyaAllah pada hari Khamis 20 hari bulan tu ada khas sebelah pagi untuk lelaki, program lelaki qawam, yang Ustaz ni sebut tadi. Sebelah petang untuk kaum ibu. InsyaAllah itu ada lagi kalau rasa tak puas lagi. Baik, bagi nak menyimpulkan perbincangan kita pada malam ini, saya kira
apa yang saya dapat kongsikan disambung oleh Fadil Ustaz Nik sebentar tadi, kita dah menyampaikan mesej yang jelas bahawa keluarga ini satu benda yang paling pentinglah dalam kehidupan kita. Tak ada maknanya hidup kita ni tuan-tuan berjaya setakat mana pun, kaya bagaimana pun, tapi kalau keluarga tak bahagia, tak ada makna juga. Tak indah, tak manis hidup kita tu. Kok mana pun akhirnya kita kembali juga kepada keluarga kita. Jadi saya nak simpulkan tuan-tuan dan sekalian dengan sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi dan juga At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tuan-tuan, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa dinih. Falyattaqillaha fi an-nisfil baqi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni tuan-tuan, walaupun para muhaddisin membincangkan hadis ini ada beberapa pandangan. Ada yang kata hadis ni dhaif, taraf dia lah, status dia. Contoh Al-Haytami kata dhaif. Tapi ada juga contoh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan, status dia. Walau bagaimanapun kita nak ambil dia punya intipati hadis ni apa tuan-tuan? Apabila seseorang hamba tu berkahwin, maka sesungguhnya dia telah berusaha menyempurnakan sebahagian agamanya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah pada sebahagian lagi yang berbaki. Tengok tuan-tuan, sepatutnya kita yang hadir pada malam ini, tak kira otai ke orang muda ke tuan-tuan, terutama bagi orang yang dah berumah tangga, sepatutnya kita rasa sangat-sangat beruntung, ibu ayah sekalian. Rasa beruntung tidak? Tuan ni rasa beruntung tidak? Betul. Rasa nak naik division lagi ke? Rasa beruntung sangat tuan-tuan kalau kita tengok hadis ni. Bila kita kahwin, bila kita nikah, Rasulullah kata apa? Kita telah menyempurnakan sebahagian daripada tuntutan agama. Besarnya ganjaran dan fadilat pada perkahwinan itu. Dan bila kita rendung, betul lah tuan-tuan, Rasulullah sebut tu, dengan asbab kita kahwin, kita nikah tuan-tuan sekalian, di sana bakal berkembang segala ganjaran pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kahwin ada tolong menolong, suami tolong isteri, isteri tolong suami. Dengan kahwin ada tanggungjawab menyempurnakan nafkah, bertolak ansur, berkorban, bersabar, macam-macam pahala ada dalam rumah tangga. Maka sebab itu pesan Rasulullah, falyattaqillah, maka bertakwalah kamu kepada Allah pada sebahagian bakinya. Separuh dah ada dalam rumah tangga, ibu ayah sekalian. Tinggal lagi persoalannya, sejauh mana lah, bagaimana Tuan Nik sebut tadi, sejauh mana kita berjaya menyempurnakan hak dan tanggungjawab yang telah pun kita kongsikan sebahagiannya tadi. Maka untuk akhirnya, ibu ayah tuan-tuan sekalian, kalau nak tinggal satu benda, kata Ustaz Hakim, kata kunci dia yang kita nak bawa balik pada malam ini apa dia? Al-Islah. Perbaiki diri kita. Kerana kita semua tidak lengkap tuan-tuan. Tak ada orang yang sempurna. Nobody is perfect. Tak ada orang sempurna. Kita jadi suami, kita pernah buat silap, pernah buat lemah. Jadi isteri pun sama, anak-anak pun sama. Maka di sinilah peluang kita, ibu ayah sekalian, melalui forum ini kita bina suatu kesedaran dalam diri kita, keinsafan bahawa keluarga inilah pembuka kepada barakah kita dalam hidup ini. Maka kita nak apa dia, ibu ayah sekalian? Perbaiki diri kita, lakukan islah. Ada yang lemah kita baiki balik, yang kurang kita tampung balik. Dengan cara itu, dengan islah ini, dengan hijrah ini, insya-Allah hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun silih berganti, insya-Allah kita semua bakal
menyediakan kesempurnaan tuntutan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih yang berbahagia Tuan Rosmawi atas rumusan yang keynya islah, sentiasa memperbaiki diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita beralih rumusan daripada panel yang kedua. Seterusnya saya berikan peluang kepada yang berbahagia Ustaz Nik Ibrahim untuk memberikan rumusan terakhir. Ustaz, apakah satu pesanan paling penting kepada kita semua supaya rumah yang kita bina di dunia ini benar-benar menjadi usrati jannati dan akhirnya membawa kita bersama-sama ke syurga Allah Subhanahu wa taala? Dipersilakan Ustaz, 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Moderator, Datuk-Datuk, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kuncinya dalam rumusan ini, hargailah pasangan kita ketika dia masih ada. Tuan Moderator, jangan sudah tiada baru kita nak menghargai. Nak didik, nak tarbiyah, waktu ada. Nak didik, nak tarbiyah anak-anak sewaktu mereka berada dalam jagaan kita. Jangan waktu yang sudah terlepas menjadi satu igauan, satu penyesalan yang dia tidak akan berulang kembali. Ketika isteri masih ada, hargailah. Balik nanti, peluklah isteri. Pimpinlah tangan isteri. Bukan hanya ke pekan sehari temerloh, tetapi menuju ke syurga Allah Ta'ala. Para isteri yang berada di belakang sana, hargailah suamimu ketika suami masih ada. Walaupun suami itu panah bagan sekalipun, tolong sejukkan dia pada malam ini. Ciumlah tangan suami. Sebutkan, keluarkan, lafazkan kalimah-kalimah romantis. Romantis bulan madu sampai syurga. Itu sebenarnya. Anak-anak, hargailah ibu bapa ketika masih ada. Ibu bapa, hargailah anak-anak ketika dalam jagaan kita. Masa bukan milik kita, masa milik Allah. Masa yang berlalu tidak akan berulang kembali. Dan jadikan rumah tangga kita ini dengan niat untuk hidup bersama, bukan setakat dunia, tapi untuk hidup bersama di dalam syurga Allah. Usrati jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah Al-Furqan ayat 74. Wahai Tuhan kami, jadikan pasangan hidup kami, isteri-isteri kami, termasuk suami-suami, zuriat keturunan kami, penyejuk mata kami, penawar di mata, penyejuk di hati, penyejuk di mata, penawar di hati, dan jadikan kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 minit 45 saat. Tanggungjawab isteri taat suami. Perasaan isteri suami jaga. Kalau keluarga saling memahami, insya-Allah bahagia hingga ke syurga. Sekejap tertidur, sekejap terjaga. Dengar ceramah sambil pejam mata. Kalau betul sayang pada keluarga, moh ingat amal apa yang panel kita kata. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, dengan itu maka berakhirlah forum kekeluargaan Usrati Jannati pada hari ini. Bagi pihak pengendali forum, saya merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih pada ahli panel kita Tuan Muhammad Rosmawi bin Harun dan Al-Fadhil Ustaz Haji Nik Ibrahim bin Nik Abdullah atas perkongsian yang amat bermakna. Terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang setia mengikuti forum ini. Semoga apa yang kita dengar pada malam ini bukan sekadar menjadi bahan untuk kita dengar, tetapi menjadi amal yang kita bawa pulang ke rumah. Kerana akhirnya rumah yang kita bina di dunia ini, inilah yang kita harapkan menjadi jalan menuju rumah yang kekal di hari akhirat. Usrati Jannati,
keluargaku syurgaku. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Moderator Ustaz Am Hakim bin Samsudin, Imam Masjid Sultan Ahmad Shah Temerloh, dan juga barisan panel kita pada malam ini yang berbahagia Tuan Muhammad Rasmawi bin Harun, Ketua Peneroh Pengarah Bahagian Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Pahang, dan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Nik Ibrahim bin Nik Abdullah yang telah menyampaikan forum Karnival Usrati sebentar tadi. Baiklah hadirin hadirat sekalian, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami, dan selepas ini kita akan sama-sama menyaksikan majlis perasmian program pengukuhan institusi kekeluargaan sempena Karnival Usrati peringkat negeri Pahang Darul Makmur. Majlis kali ini menjemput Yang Hormat Tuan Muda Datuk Haji Ahmad Khairizal bin Abdul Rahman, bagi mengiringi Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim bin Syed Ahmad, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang untuk acara berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Pahang First. Yang berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim bin Syed Ahmad, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang. Yang Amat Arif Ketua Hakim Syar'i Negeri Pahang. Yang hormat Tuan Muda Datuk Haji Ahmad Khairi bin Haji Husin, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam dan Adat Rasa Melayu Pahang. Yang hormat Tuan Muda Datuk Haji Ahmad Khairizal bin Haji Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang. Yang hormat Datuk Haji Abdul Zaki bin Mak Zin, Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang. Yang berusaha Tuan Muhammad Rasmawi bin Harun, Ketua Peneroh Pengarah Bahagian Pembangunan Keluarga. Yang berusaha Tuan Haji Abdul Aziz bin Abdul Karim, Al-Fadhil Qadi Daerah Temerloh, Al-Fadhil Qadi Daerah, Pimpinan Jawatan Kuasa Masjid Abu Bakar Temerloh, penceramah jemputan para asatizah, seterusnya muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur dipanjatkan kehadrat ilahi dengan izin dan limpah perkenannya dapat kita berhimpun di Masjid Abu Bakar Temerloh pada hari ini bagi kita menjayakan majlis perasmian program pengukuhan institusi kekeluargaan sempena Karnival Usrati peringkat negeri Pahang pada tahun ini. Wakili pihak penganjur merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang hadir, dan yang tidak berkesempatan bersama kami boleh layari siaran langsung Facebook Live Jabatan Agama Islam Pahang. Keluarga ialah madrasah pertama, tempat insan mengenal kasih, tempat bersemi budi dan akhlak, membentuk jiwa tulus dan bersih. Di dalam keluarga, kasih disemai menjadi teduh sepanjang damai. Ibu ayah menjadi teladan membimbing anak menuju kejayaan. Hadirin yang dimuliakan, majlis pada malam ini dimuliakan dengan menjemput Al-Fadhil Ustaz Afif Aisyah bin Ahmad, Timbalan Qadi Daerah Temerloh, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. وقال ربكم ادعوني استجب لكم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jala wajhikal karim wa 'azim sultanik. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat baginda yang istiqamah mengikuti sunnahnya hingga ke hari kiamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari yang penuh keberkatan ini kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat-Mu kerana dengan limpah rahmat dan izin-Mu dapat kami berhimpun dalam suatu majlis perasmian karnival program pengukuhan institusi kekeluargaan Usrati peringkat negeri Pahang tahun 2026 yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Said Ibrahim bin Said Ahmad, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang. Ya Allah, berkatilah majlis kami ini dari awal hingga ke akhirnya. Jadikanlah perhimpunan ini sebagai ibadah yang Engkau redai, serta kurniakanlah rahmat, keberkatan dan manfaat kepada seluruh yang hadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Hafiz, ya Alim, berkatilah negeri Pahang Darul Ma'mur. Kurniakanlah kepada para pemimpin kami kebijaksanaan, keadilan dan kekuatan dalam melaksanakan amanah. Limpahkanlah keamanan, kemakmuran, kesejahteraan dan keberkatan kepada seluruh rakyat Pahang. Satukanlah hati kami dalam kebaikan, kasih sayang dan persaudaraan, serta jauhkanlah kami daripada segala perselisihan dan perpecahan. Ya Allah, ya Wadud, Tuhan yang Maha Mengasihi, jadikanlah program Usrati ini sebagai wadah untuk memperkukuhkan institusi kekeluargaan dan membina keluarga yang bahagia, harmoni serta berlandaskan ajaran-Mu, ya Allah. Suburkanlah kasih sayang antara suami dan isteri, eratkanlah hubungan antara ibu bapa dan anak-anak, serta kurniakanlah kepada kami zuriat yang salih dan salihah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, saling memahami, menghormati, memaafkan dan membantu antara satu sama yang lain. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Muslimin muslimat yang dimuliakan, atau cara majlis diteruskan dengan menjemput Yang Hormat Tok Muda Datuk Haji Ahmad Khairizal bin Haji Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Seri Haji Said Ibrahim bin Said Ahmad, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang, Yang Amarif Datuk Haji Abdul Walid bin Haji Hassan, Ketua Hakim Syari'i Negeri Pahang, Yang Hormat Tok Muda Datuk Ahmad Hairi bin Haji Hussein, CEO Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, Yang Hormat Datuk Haji Abdul Zakir bin Mazin, Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang, Tuan KPP Tuan Haji Rasmawi, Al-Fadhil Kadi Daerah Temeloh selaku Tuan Rumah, KPP, Al-Fadhil Kadi-Kadi, para pengetua serta para jemaah hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam majlis pada malam ini, iaitu majlis perasmian Karnival Pengukuhan Institusi Keluarga Usrati Peringkat Negeri Pahang tahun 2026 pada malam yang penuh bahagia ini.
Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan selamat datang dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri, para jemputan dan ahli-ahli jemaah sekalian yang sudi hadir bersama-sama daripada petang tadi. Kita mendengar forum dan seterusnya ke majlis perasmian program Usrati pada malam ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, institusi keluarga merupakan asas kepada pembentukan masyarakat dan negara yang sejahtera. Keluarga yang kukuh melahirkan anak-anak yang mempunyai nilai akhlak, jati diri dan kepribadian yang baik. Sebaliknya, keretakan institusi keluarga boleh memberi kesan yang besar bukan sahaja kepada pasangan, suami isteri, bahkan kepada perkembangan emosi, pendidikan dan masa depan anak-anak. Justru itu, usaha memperkukuhkan institusi keluarga bukanlah tanggungjawab satu pihak semata-mata. Ia memerlukan komitmen bersama antara suami dan isteri, ibu bapa, anak-anak, masyarakat, pemimpin setempat serta agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Dalam konteks Islam, keluarga bukan sekadar tempat untuk kita membina kehidupan bersama, tetapi merupakan amanah dan madrasah pertama dalam membentuk insan yang berilmu, beriman dan berakhlak. Hadirin sekalian, penganjuran Karnival Pengukuhan Institusi Keluarga Usrati pada tahun ini merupakan satu platform yang sangat baik untuk mendekatkan masyarakat dengan pelbagai inisiatif berkaitan pembangunan dan kesejahteraan keluarga. Karnival seperti ini bukan sekadar menyediakan aktiviti kekeluargaan, tetapi menjadi ruang untuk membina komunikasi, mengeratkan hubungan antara ahli keluarga, meningkatkan kefahaman mengenai tanggungjawab dalam rumah tangga serta memperkasakan peranan ibu bapa dalam mendidik generasi masa hadapan. Saya berharap agar semua program dan aktiviti yang telah dirancangkan akan dapat memberi manfaat sepenuhnya oleh masyarakat. Dan sepanjang karnival ini, pihak JAIB telah mengatur beberapa program yang meliputi daripada anak-anak sampailah kepada ibu bapa sekalian ya. Sebagai contoh, pelaksanaan karnival ini adalah menyeluruh kepada semua lapisan ahli keluarga seperti program generasi solehah untuk anak-anak pelajar, ziarah prihatin kepada golongan yang kurang berkemampuan, forum kekeluargaan kepada masyarakat awam, ceramah keluarga bahagia untuk suami isteri, diskusi kekeluargaan untuk pemimpin masyarakat, fiqh wanita untuk kaum isteri dan inisiatif lelaki qawam untuk kaum suami. Sehubungan dengan itu, saya menyeru agar masyarakat setempat dapatlah mengambil manfaat dan mengisi dan hadir ke majlis-majlis yang kita rancangkan tersebut. Lebih penting lagi, apa yang diperolehi melalui karnival ini hendaklah diterjemahkan dalam kehidupan seharian kita. Keluarga yang bahagia tidak terbina dalam sehari, tetapi dibentuk melalui kasih sayang, komunikasi yang baik, saling menghormati, kesabaran dan penghayatan agama secara berterusan. Hadirin yang dihormati sekalian, dalam menghadapi cabaran kehidupan masa kini, institusi keluarga turut berhadapan dengan pelbagai cabaran, termasuklah pengaruh media sosial, penggunaan teknologi tanpa kawalan, tekanan ekonomi, kesibukan pekerjaan dan serta perubahan gaya hidup. Dalam keadaan ini, ibu bapa perlu menjadi rakan, pembimbing dan contoh terbaik kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak lebih banyak berkomunikasi dengan dunia digital berbanding dengan ibu bapa mereka sendiri. Maka marilah kita sama-sama mengembalikan budaya keluarga sebagai tempat pertama untuk anak-anak mendapatkan kasih sayang, perhatian, bimbingan dan perlindungan. Kerajaan Negeri Pahang melalui agensi-agensi berkaitan, terutamanya daripada Jabatan Agama Islam, akan terus memberikan perhatian terhadap agenda pembangunan keluarga, kerana keluarga yang sejahtera adalah prasyarat kepada pembentukan masyarakat yang makmur dan negeri yang maju. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan penghargaan, terima kasih dan tahniah kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus
menjayakan Karnival Usrati ini. Semoga segala usaha dan sumbangan yang diberikan menjadi amal kebajikan dan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, saya berharap Karnival Pengukuhan Institusi Keluarga Usrati Peringkat Negeri Pahang tahun 2026 ini akan mencapai objektifnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Hormat Tok Muda di atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Muslimin muslimat yang dimuliakan, acara majlis diteruskan dengan ucapan perasmian. Untuk itu majlis dengan segala takzimnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim bin Syed Ahmad, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir. Yang saya hormati Yang Amat Arif Ketua Hakim Syar'i Datuk Abdul Walid, sahabat saya Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang Tok Muda Datuk Khair Rizal, terima kasih banyak-banyak kerana mengajak saya bersama seterusnya menganjurkan program ini. Sahabat saya juga CEO Majlis Agama Islam Pahang Datuk Hairi bin Hussein, terima kasih kerana dapat bersama dan juga sentiasa menyokong program-program yang kita aturkan secara bersama di seluruh negeri Pahang ini. Sahabat saya juga Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang Datuk Abu Zaki dan juga barisan KPP, terutamanya Ustaz Rasmawi sebagai Ketua Urustia kepada program Usrati ini, tahniah saya ucapkan. Al-Fadhil Tuan Pegawai Agama Islam Daerah Temerloh Ustaz Abdul Aziz bin Abdul Karim, Al-Fadhil Kadi-Kadi Daerah, pengetua-pengetua sekolah-sekolah menengah agama Negeri Pahang, para jemaah hadirin dan hadirat. Pertamanya kita mengucap syukur kehadrat ilahi. Pada malam ini, bermula pada pagi tadi kita dapat dengar ceramah. Pagi tadi Ustaz Zul Ramli, malam ini Al-Fadhil Ustaz Ni Ibrahim bersama dengan KPP sendiri, iaitu Ustaz Rasmawi. Apa matlamat dan tujuannya di dalam kita membuatkan program serta melaksanakan acara-acara aktiviti yang seumpama ini. Pada malam ini kita ambil sikit masa bagi meraihkan program yang kita ada selama, kalau tak salah saya, 3 hari seminggu di daerah Temerloh ni. Program ini bukan pertama kali. Tahun lepas pun kita buat secara berperingkat-peringkat. Tujuannya bukan sekadar kita bila nak kahwin kita buat kursus nikah je. Tapi lepas kahwin pun kita adakan lagi beberapa siri program yang seumpama ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi pihak kerajaan negeri sudah tentu menghargai usaha Jabatan Agama di dalam membawa mesej kepada rakyat, kepada orang ramai di negeri Pahang ini. Sebab apa? Kita tengok di luar sana banyak permasalahan, kebuntuan yang terpaksa memerlukan kerjasama semua pihak. Kesedaran inilah yang kita nak binakan
di tengah kancah masyarakat. Kita dulu bukanlah ngata molek sangat zaman dulu dah. Ada juga sebab kita tak perasan zaman dulu tu banyak benda tak betulnya kerana media terhad. Sekarang ni media rancak dengan WhatsApp-nya, dengan Instagram-nya, dengan TikTok-nya, dengan Facebook-nya. Tak ada langsung dah ke utusan Melayu dengan utusan Malaysia tu. Tinggal corot dah dia. Maknanya kita buat pagi ni tak dan tengah hari orang dah tahu dah. Jadi maklumat tu cepat dan pantas. Tetapi tak dapat kita sangkakan juga zaman dulu orang kalau susah dia tak malu dia minta dengan saudara mara. Dan saudara mara pula kalau tengok jiran tetangga sahabat anda waris warah dia susah, dia tolong. Bawalah besir. Habis lalu dah beras rumah kawan. Dia beri. Khabar nak pinjam, tak harap dah gantinya. Sebab tahu dia sepetok payah pun tak ada. Gantar mana dia nak ganti? Tapi sekarang ni lain. Maknanya nak ngabarkan orang dulu tak mencuri. Dia tak akan mencuri biar dia minta. Dia tahu malu minta tu. Sekarang ni tak minta dah. Kalau dia nak hak masjid dia kebas. Jangan kau orang. Dulu kita ingat lagi. Orang berjual getah ni kalau daripada Batu Sawar tu bawa lah sampai ke Bangar seberang sana. Kalau seberang sini daripada Tekai tu belah hulu pada Tekai orang mudik. Belah hilir pada Tekai orang bawa ke Temerloh. Jual dengan toke hitam. Kalau orang tua dan lagi pelari saya bawa ke atas. Orang Temerloh lah. Jangan tanya orang Rauk. Orang Rauk tanya Cina Rauk pula. Orang Temerloh toke hitam tu lah. Dia kanau daripada tebing Pahang tu, Kuala Semantan tu. Bawa naik getah ke atas untuk orang berjual. Tapi sebelum getah tu nak sampai ke Kuala Semantan, semalam orang hak noreh getah tu, getah kepin, getah sekerak, dia letak atas jamal dah. Petang tadi dia letak atas jamal. Sebab bot pagi esok tu pukul 4 nak ngilir. Kalau dia nak ngangkut pukul 4 mustahil. Syahidnya yang saya nak cerita kepada tuan-tuan dan perempuan, hilang tak getah keping dengan getah sekerak tu? Tak hilang. Sekarang ni tak dan jadi getah keping. Orang menoreh duduk ujung kebun sana, hak kebun sini dalam cawan dah kering. Dari mana benda tu berlaku? Nilai di dalam kehidupan dah semakin merosot. Betul nampak maju. Masjid kapit dah lawa. Dulu mana ada? Dulu tikam kuan tu lah. Bentang ni tu siap. Tikam kuan. Susah hidup. Pergi ke masjid, bawa karuk. Budak ni tanya dia, tahu karuk? Budak sekolah khairiah, tahu karuk? Mana tahu? Tak ada dah karuk tu. Dah ingat ada sekarang karaoke tu. Karuk tak ada. Dulu karuk tu maknanya penyuluh jalan. Sebab jalan tak ada lampu. Orang pergi ke masjid, tak ada hal, tak ada masalah. Sampai ke masjid, ini seekor ulat pun tak ada. Seekor ulat pun tak ada. Sebab bertutup siap dengan ekor. Dulu, gatal badan ni bergaru. Semayang. Tapi boleh benda tu berlaku. Sekarang ni nilai-nilai tu dah hilang dan dah punah dan dah rosak. Sebab itu kita nak bangkitkan kembali. Kerajaan negeri bantu Jabatan Agama wujudkan. Ini Jabatan Agama ni, Majlis Agama ni bermula daripada tahun 1926 tuan-tuan dan perempuan. Kita tak ada lagi. Masa itu kita semua ni dalam masjid ni masih dalam tulang tongkeng ayah kita. Tahu tulang tongkeng? Dalam sulbi. Fi sulbi abaikum.
Sulbi kok tahu sikit. Tulang tongkeng budak tak tahu. Ni, tulang tongkeng ni. Waktu itu, kita dalam tulang tongkeng lagi. Tahun 1926 dah ada satu enactment nak mewujudkan Majlis Agama Islam Pahang ni, Datuk CEO ni, serta Jabatan Agama Islam Pahang, bagi menyelaraskan hal kekeluargaan. Sikit je benda itu waktu itu. Kuasanya pun tak banyak. Sebelum itu ada konon Pahang. Konon Pahang punah di siapa? Penjajah. Kita dengan orang putihnya, dengan Portugisnya, dengan Belandanya, dengan Jepunnya, dengan Komuninya. Tak usah cerita lah benda hak dah sudah tu. Dalam cerita pun dia dah masuk pun. Bukan dia jadi balik semula. Tapi benda tu semua dah punah, jahannam. Nak buat balik semula bukan senang. Tahun 26 kita mula wujudkan supaya kerja-kerja agama ni dapat dibuat. Kemudian kita kembangkan lagi pada tahun 1982, mewujudkan satu enactment pentadbiran agama Islam Pahang. Kemudian kita perkasakan lagi pada tahun 1991. Sehinggalah sekarang ini kita telah berjaya mewujudkan enactment demi enactment, sebanyak 16 buah enactment bagi memastikan hal ehwal agama Islam untuk menggerakkan anak bangsa kita ni supaya kuat akidahnya. Kemarin tak ada kita dengar akidah merepek-merepek ni. Kalau kita dengar adalah sikit orang main pelesik dengan main polo. Tu zaman dulu. Sekarang ni budak-budak tu tak tahu dah benda pula polo dengan pelesik. Tak tahu dah. Orang tua pun tak berapa tahu. Sekarang ni dia main benda. Apa? Tiba-tiba dengar dah jadi Nabi je dah. Hak jadi Tuhan pun ada. Hak ini zaman sekarang ni. Sebab itu kita wujudkan enactment supaya kita nak bela masyarakat ni, pandu arahkan mereka. Kita suruh nikah kahwin, bukan suruh buat pesta. Tak apalah bersukaria tu. Tapi hari ni pesta tu dah jadi keutamaan. Siap je nikah, terus pergi pejabat kadi minta cerai. Ada kes gini. Itu sebab kita perkasakan program ini. Tak wajar. Maknanya nak nikah tu kerana benda, nak beli pakaian pengantin, lepas tu nak gambar atas jalan ke tepi. Itu je modelnya. Keluar Facebook, masyhur lah. Pakaian pengantin lawa, bincu lawa, songkok lawa, ada pula bertatah dengan benda gitu gini. Tak apa tu, bismillah. Bukan larang. Jangan pula sekolah agama tak beri dalam lawa rupanya. Dah. Tetapi konsep kita, tanakahu kata di Nabi, tanasalu. Membina ummah. Ummah tu untuk apa? Liubahikum. Aku akan bangga. Aku mempunyai umat yang ramai, yang boleh diharap, yang boleh membina, yang boleh menonjakkan suatu bangsa, yang boleh membina sebuah negara dan tanah air yang dimuliakan bukan saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh masyarakat di luar sana. Sebagaimana pernah dicetak oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh hanya sekadar melawan nak Islam, lepas tu kita buat kapal selam. Buat hai suku. Hanya suruh hak di atas buat Islam, kita ramai-ramai pakat buat benda tak senonoh. Kita sekarang tuan-tuan, saya sebutkan tadi ada 16 enactment. Yang pertama sekali pentadbiran Islam. Kalau tidak ada enactment pentadbiran Islam, yang Ahmad Arif, ketua hakim ni tak ada, tak wujud. Yang Ahmad Arif ni, yang Ahmad Arif, bukan yang Arif. Maknanya dia punya taraf, kita dah usahakan sama kedudukannya dengan ketua hakim sivil. Betul tak yang Ahmad Arif? Dan kita ada 4 peringkat mahkamah yang kita binakan. Alhamdulillah dalam jangka masa 4 tahun yang terakhir ini, kita dah berjaya merungkaikan hampir 5,000 kes jenayah syariah. Sebab apa? Kita ada enactment jenayah syariah.
yang dibina oleh kerajaan negeri di dalam Dewan Negeri melalui RUU yang dibentuk oleh Jawatan Syariah Negeri, di antaranya dianggotakan oleh CEO kita, Samahatul Mufti kita, Yang Amat Arif, dan beberapa orang tokoh agamawan kita daripada Jabatan Agama dan pakar-pakar akademik dan ilmuwan-ilmuwan daripada pondok, supaya kita garakkan satu enactment khas jenayah syariah. Begitu juga tadi kita sebutkan tentang orang yang menyeleweng, mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Tuhan. Kita buatkan satu enactment khusus yang berkaitan, perkara yang berkaitan dengan jenayah seumpama ini. Hadirin dan hadirat, untuk memperkasakan benda ini tadi, kita bukan hanya bernostalgia buat enactment, buat undang-undang, lepas itu kita lepas tangan. Apa orang kata, retorik, gambaran saja. Tetapi kita buat pula ada organisasinya, Majlis Agama Islam Pahang Independent. Maknanya lepas ini kalau apa-apa jadi, kita ada tempat bertopang, tempat kita berpaut. Tak payahlah terjemah panjang sangat maksud apa-apa jadi itu, kita minum kedai kopi. Boleh kita syarahkan apa maksud apa-apa jadi itu. Kalau seandainya kita nak bercara, kita dah ada Mahkamah Syariah. Ini kita perkasakan zaman dulu, tahun 70-an, 80-an, teruk kalau ada orang nak cerai berai. Sekarang ni, kita dah sampai fikir buat mahkamah bergerak, insya-Allah. Betul tak Yang Amat Arif? Kita akan buat mahkamah bergerak. Contohnya Kumar Azam, payah sangat nak bercara. Ataupun ke Cameron Highland, kita akan hantar hakim, kita akan hantarkan mahkamah bergerak sana untuk membantu. Bukan nak suruh orang bercerai, tapi bila dia nampak hakim terdatang, agaknya silu sikit. Hadirin dan hadirat, maknanya usaha demi usaha. Kemudian itu, benda ini tadi bukan kita wujudkan, lepas itu kita pala gitu je supaya kereta ada tak gubah minyak. Kita sediakan dengan kos sebanyak RM235 juta setahun, sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rusdi Wan Ismail, bagi menggerakkan institusi ini supaya dapat dipacukan dengan sebaik-baiknya. Diagihkan ke sekolah-sekolah agama, diagihkan kepada pentadbiran Jabatan Agama. Ini antaranya yang kita buat malam ini, supaya boleh bergerak. Ada pun kereta, ada pun driver, minyak tak ada, tak jalan. Kita beri duit minyak. Ini kesungguhan kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Kita bukan hanya khabar, bukan hanya cakap, bukan hanya slogan, tapi kita buat. Dan benda ini kita semua kena tahu. Apa sebab? Kita kena tahu. Supaya benda ini kita boleh perkasakan dalam soal berkaitan dengan undang-undang, dalam soal berkaitan dengan kebajikan. Kebajikan kalau kita nak ceritakan, Masya Allah, orang nak ke Mekah, kita semua tahu dah. Ini pengarah Jabatan Agama dengan saya dah cadang kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, kalau boleh tahun depan ni, bukan 750 dah seorang, kita beri 800 pula orang nak ke Mekah, duit poket. Makna bukan sakat duit dan je, lepas minum teh pun lepas jugalah, insya-Allah. Kemudian itu orang gali kubur pun kita dah bagi. Orang gali kubur, orang imam, Tok Bilal, Tok Siap, kebajikannya. Dan benda ni kita nak buat lagi. Kita nak buat bukan pada itu je. Tapi boleh tak kita buat? Boleh. Bagaimana caranya? Kita kena perkasakan kepimpinan kerajaan kita supaya dapat berjalan dengan lebih baik dan sempurna untuk memastikan agama Islam kita sentiasa dijunjung dengan sebaik-baiknya. Jadi saya yakin, kita yakin dengan keupayaan Jabatan Agama Islam Pahang dan juga pergerakan yang dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam Pahang dari semasa ke semasa bagi menzahirkan punca kuasa untuk dilaksanakan dengan sebaiknya, dan juga
kelangsungan Mahkamah Syariah serta dibantu oleh pendidikan Islam kita daripada sekolah-sekolah menengah agama dan Mahat Tahfiz, kita akan dapat melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, para asatizah, marilah sama-sama kita memperkasakan usaha ini dengan sebaik mungkin. InsyaAllah, seandainya kita sentiasa menjadi tangan yang satu, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, banyak perkara kita dapat atasi sebagaimana yang dibincangkan dan disebutkan tentang keruntuhan moral. Hari ini pening kepada kita. Budak nak belum motor suruh kita tidur dulu. Tidur dulu, kamu nak guna jalan, nak belum motor. Payah nak jawab tu. Susah. Maknanya dulu kalau budak nak belum motor ataupun nak belum bersikap, banyak cakap, kita boleh tarik telinga dia diam. Sekarang nak kata benda, kamu nak belum motor ni, nak main motor, awak orang pergi duduk dulu tepi jalan. Tak terjawab. Semua senyap. Pejam mata. Sebab apa? Yang bercakap tu siapa? Anak kita. Bukan anak orang lain. Orang Malaysia, bukan langsung orang datang pada Mesir yang cakap tu. Ataupun Eropah ke, ataupun datang pada Jepun yang cakap. Tak, anak kita yang cakap tu. Tapi kita sebagai orang tua, benda boleh buat? Pejam. Sebab gara-garanya kita tidak membina tauladan. Tak salahlah kata orang tua kita, kalau kita kencing berdiri, anak kita akan kencing berlari. Cucu kita kencing sambil lompat kijak. Itu akhirnya, penyuduhnya jadi. Ini dia padahnya tuan-tuan dan puan. Jadi, tahniah kepada Jabatan Agama yang melaksanakan program ini untuk menzahirkan sebuah masyarakat yang sempurna, yang baik, yang jauh daripada perkara-perkara yang tidak diingini, jauh daripada perkara-perkara yang menjolok mata, gejala sosial dan sebagainya. Mudah-mudahan hasrat murni kerajaan negeri melalui Jabatan Agama ini dapat kita perkasakan dan dapat memberi pengaruh yang positif. Dengan kata-kata itu, saya memanjatkan bagi pihak kerajaan negeri puji selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita sempena bulan Rabiul Awal ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dan dengan kalimah mulia yang dididik oleh Nabi kepada kita semua, kalau kita baca, insya-Allah Allah akan berkatkan gerak kerja kita, iaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Maka rasmilah Karnival Usrati Daerah Temerloh peringkat negeri Pahang pada tahun ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri atas ucapan perasmian sebentar tadi. Dan kita teruskan untuk sesi seterusnya, iaitu sesi penyampaian cenderamata. Untuk itu, majlis menjemput Yang Hormat Tok Muda Datuk Haji Ahmad Khairizal dan Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang bagi menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim bin Said Ahmad untuk sesi penyampaian cenderamata. Dijemput penerima cenderamata yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Nik Ibrahim bin Nik Abdullah selaku panel penceramah Forum Kekeluargaan Usrati Jannati pada malam ini. Seterusnya dijemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rasmawi bin Harun, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Pahang. Dan seterusnya Tuan Moderator Ustaz Ahmad Hakim bin Samsudin, Imam Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh. Seterusnya majlis menjemput Yang Hormat Tok Muda Datuk Haji Ahmad Khairizal bin Haji Abdul Rahman untuk menyampaikan cenderamata
kepada Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim di atas kesudian merasmikan Majlis Perasmian Karnival Usrati Peringkat Negeri Pahang pada tahun ini. Baiklah hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi penyampaian cenderamata sebentar tadi, maka selesai sudah Majlis Perasmian Karnival Usrati Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur. Dijemput kepada semua untuk menikmati jamuan yang telah disediakan selepas solat fardu isyak. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.